talking late again. Didn't even try to explain. Same shirt, same mess. No one really cares. There's old names on this desk. Some crossed out, some still here. Teachers talking about the future. I'm just staring at the crack. No money, phone's almost dead, but it's fine, I guess. Tunggu sambungan ke? Awak siapa? Awak alumni juga ke? Tak. Saya Khairul. Saya bukan alumni kat sini. Awak selalu datang sini kan? Tak juga. Tapi tempat ni reminds me of someone. Tempat ni pun ingatkan saya dekat seseorang. Oh. Siapa? Arina. Saya kena pergi dulu, saya dah hal. Best friend together forever. Awak ingat? Saya tak faham lah awak cakap apa ni. Nisa. Saya datang sini sebab nak bagi awak surat ni. Happy birthday Nisa. 2 November hari tu birthday kau kan? Tapi itulah, masa aku dengan Ikmal keluar kejap dari kelas hari tu nak ambil kek kau, kau dah tak ada. Ni esok tu dah SPM, tak sempat lah pula nak sambut sama-sama. Nisa, sebenarnya aku risau bila kau nak pergi parti yang adakan tu. But bila tengok mata kau macam nak sangat pergi, aku kesian. Tahu aku tak pernah sambut macam tu. Kau mesti ingat aku lupa birthday kau kan? Mestilah ingat. Aku minta maaf tau kalau aku buat kau sedih. Anyway, happy birthday bestie. Khairul, saya punca Arina mati. Apa yang awak cakap ni?